أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Sofia binti Muhammad Yaki. Saya daripada kelas DLO 1A. Dan hari ini saya akan berkongsi tentang surah Al-Imran. Saya mulakan dengan potongan ayat Kullu nafsin za'iqatul maut, iaitu fokus utama ayat ini adalah kepastian kematian dan keberadaan jiwa selepas kematian. Maksud daripada ayat ini adalah tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai kematian. Hakikat mutlak kepada ayat ini adalah kematian adalah satu-satunya perkara yang pasti berlaku kepada seluruh makhluk tanpa mengira darjat, kekayaan ataupun usia. Daripada ayat ini kita mendapat satu perkataan iaitu za'iqah, iaitu bermaksud merasai, menunjukkan bahawa kematian hanyalah satu fasa peralihan, iaitu proses perpisahan roh dari jasad. Bukannya penamat kepada manusia tetapi merupakan satu permulaan yang baru. Seterusnya, ayat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, iaitu fokusnya adalah keadilan pembalasan di hari kiamat. Maksud kepada ayat ini adalah dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala kamu. Pembalasan yang sempurna di sini adalah dunia bukan tempat untuk melihat hasil akhir iaitu tuaian. Segala kebaikan yang tidak dihargai di dunia atau kejahatan yang terlepas daripada hukuman dunia akan diadili secara mutlak dan penuh di akhirat. Dan motivasi supaya kita beramal adalah memberikan ketenangan kepada jiwa yang dizalimi atau penat berbuat baik, iaitu kerana Allah menjanjikan ganjaran iaitu ujurakum kepada manusia yang berbuat baik dan juga yang membuat jahat. Seterusnya adalah faman zuhziya anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, iaitu fokusnya definisi kejayaan yang sebenar al-fawz. Maksud kepada ayat ini adalah sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Definisi kejayaan hakiki adalah Al-Quran mengubah minda manusia tentang maksud berjaya. Kejayaan bukan pada pangkat, harta atau populariti dunia, tetapi pada pengakhiran di dunia. Maksud kepada perkataan zuhzih dalam potongan ayat adalah dijauhkan sedikit demi sedikit dengan usaha atau dilepaskan daripada tarikan yang kuat. Ini menunjukkan bahawa melepaskan diri daripada tarikan maksiat ataupun perkara yang mendekatkan diri kita kepada neraka memerlukan usaha yang keras dan rahmat daripada Allah. Seterusnya ayat wamal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur, iaitu fokusnya hakikat kehidupan dunia yang menipu. Maksud daripada ayat ini adalah dan alangkah rendahnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Apakah memperdayakan di sini? Iaitu metafora mata, sesuatu barang atau kesenangan yang digunakan buat sementara waktu.
seperti populariti. Kemudian dia akan rosak atau ditinggalkan. Sifat al-ghurur iaitu sifat menipu juga ditekankan dalam ayat ini, iaitu dunia menipu manusia dengan membuatkan kita leka, menyangka kesenangan ini kekal lama sehingga melupakan persediaan untuk hari kematian. Di sini kita boleh lihat remaja zaman kini terlalu mengejar populariti dan viral sehingga membuat perkara yang di luar logik di mana mereka sanggup mempergadai maruah dan melakukan perkara yang sangat memalukan. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit tentang ciri-ciri kematian. Yang pertama, pasti berlaku kerana kematian merupakan salah satu daripada konsep sunatullah, iaitu undang-undang yang telah ditetapkan sejak azali lagi, bahkan sejak alam ruh. Seterusnya, tidak dapat dipercepatkan dan diperlambatkan. Ketiga, tidak mengetahui bila dan di mana. Tujuannya adalah untuk mendidik manusia supaya sentiasa bersedia dan tidak leka dengan dunia. Yang keempat, memisahkan dari dunia. Ini adalah berakhirnya waktu untuk kita beramal dan juga proses untuk kita dihisap. Yang terakhir adalah permulaan kepada kehidupan baharu, di mana pintu ke alam barzakh dan menjadi titik kepada fasa baharu. Seterusnya adalah audit akhirat. Yang pertama adalah iman dan keyakinan. Iman dan keyakinan adalah asas utama yang dinilai di akhirat, iaitu tauhid. Keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta rukun-rukun iman tanpa sebarang keraguan. Seterusnya adalah solat. Ini juga termaksud dalam rukun Islam. Solat merupakan amalan pertama yang akan dihisap dan diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika solat seseorang itu baik dan sempurna, maka baiklah seluruh amalan yang lainnya kerana solat itu merupakan tiang agama. Seterusnya, amal dan kebaikan. Amal dan kebaikan ini mampu untuk menjaminkan kita syurga. Ia adalah menghimpunkan segala bentuk kebajikan, amalan soleh dan perbuatan baik yang dilakukan terhadap sesama manusia maupun makhluk lain sepanjang hidup di dunia. Ia juga termasuk kepada haiwan dan juga tumbuhan kerana ia merupakan makhluk Allah. Yang keempat adalah kesalahan dan dosa. Ini merupakan peringatan bahawa setiap maksiat, keterlanjuran atau kezaliman yang dilakukan akan dihitung secara teliti melainkan jika diampunkan melalui taubat nasuha, di mana Allah sangat maha adil. Yang kelima, niat dan tujuan. Setiap perbuatan dinilai berdasarkan keikhlasan hati sama ada dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun didorong oleh riya dan dorongan keduniaan. Seterusnya adalah kejayaan hakiki. Yang pertama adalah redha Allah, di mana kejayaan tertinggi manusia apabila setiap perbuatannya direstui dan diterima oleh Allah. Yang kedua adalah amal soleh dan berterusan, di mana istiqomah, keberkatan hidup terhasil daripada amalan yang baik dilakukan secara konsisten, bukannya secara bermusim. Di sini kita boleh lihat sesiapa yang beristiqomah akan mendapat ganjaran pahala yang banyak di sisi Allah dan mendapat pandangan yang baik di sisi Allah. Yang ketiga adalah manfaat kepada diri dan orang lain. Kerana sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat dan bantuan kepada masyarakat sekeliling. Seterusnya, ketenangan hati dan jiwa. Kejayaan sebenar membawa kedamaian, dalaman dan tidak boleh dibeli dengan harta benda. Ia juga memberi ketenangan kepada hati dan fikiran kita. Yang kelima adalah syurga sebagai matlamat akhir. Manusia perlulah meletakkan pemikiran di mana syurga itu merupakan tujuan utama kita di dunia ini. Kerana syurga adalah destinasi muktamad yang menjadi ganjaran sebenar bagi insan yang berjaya di akhirat. Ini juga diceritakan ganjaran syurga dalam Al-Quran dan juga keistimewaan yang ada dalam syurga juga diceritakan di dalam Al-Quran. Seterusnya adalah penghayatan ayat di mana yang pertama, sedar hakikat kematian, iaitu mengisafi bahawa setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati dan kehidupan dunia ini ada tempohnya, iaitu lebih kurang daripada 60 ke 70 tahun sahaja. Seterusnya, yang kedua, perbaiki amal setiap hari. Sentiasalah berusaha menjadi insan yang lebih baik daripada hari semalam menerusi peningkatan amalan.
Pelbagai amalan yang boleh kita lakukan di seharian iaitu bersedekah, membaca Al-Quran, berselawat dan juga berbuat baik kepada orang pun boleh mendapat pahala. Kerana Allah menjanjikan perbuatan yang baik walaupun sebesar zarah akan mendapat ganjarannya. Dan juga perbuatan yang buruk walaupun sebesar zarah ada juga pembalasannya. Seterusnya, bersikap siap sedia menghadapi kematian. Menyediakan bekalan pahala dan amalan secukupnya pada bila-bila masa sebelum ajal tiba. Ini amalan yang menjadi rutin kepada pelajar adalah membaca al-Mulk setiap malam. Boleh juga selepas isyak. Ini menjanjikan cahaya dalam alam kubur kepada kita. Yang keempat, tidak sombong dan leka dengan kemewahan dunia. Dengan menghindari sifat angkuh serta tidak terpedaya dengan tipu daya harta dan pangkat. Yang kelima adalah meletakkan akhirat sebagai matlamat tertinggi dalam kehidupan. Menjadikan keredaan Allah dan rahmat Allah itu sebagai fokus utama dalam setiap keputusan hidup. Dengan itu, berakhirlah perkongsian saya untuk surah Al-Imran ini. Sekian, terima kasih.